Bayangkan seorang budak yang membesar di kawasan penuh jenayah dan kemiskinan, kemudian pada usia 20 tahun dia berjaya menjadi juara heavyweight termuda dalam sejarah tinju. Inilah kisah Mike Tyson, tapi secara ringkasnya atau lebih dikenali sebagai Iron Mike. Mike Tyson dilahirkan pada 30 Jun 1966 di Brooklyn, New York. Zaman kecilnya bukanlah sesuatu yang mudah. Dia membesar di Brownsville, kawasan yang terkenal dengan kemiskinan dan jenayah. Tyson sendiri sering terlibat dalam pergaduhan dan beberapa kali ditangkap ketika masih remaja. Namun semuanya mula berubah kerana satu kejadian yang tidak disangka-sangka. Ketika seorang pembuli menyakiti salah seekor burung merpati kesayangannya, Tyson bertindak balas dengan ganas. Dari situlah orang mula menyadari bahawa dia mempunyai sifat agresif dan kekuatan luar biasa. Ketika berada di pusat tahanan Juvana, seorang kaunselor bernama Bobby Stewart menyedari bakat Tyson dalam bertinju. Stewart kemudiannya memperkenalkan Tyson kepada seorang jurulatih legenda, Coach D'Amato. Coach bukan sekadar menjadi jurulatih Tyson, dia menjadi seperti figura seorang ayah kepada Tyson, malah mengambil tanggungjawab sebagai penjaga sahnya. Dia juga membentuk gaya tinju Tyson yang terkenal dengan teknik peekaboo. Sentiasa bergerak menutup muka dengan kedua-dua tangan dan menyerang dengan kelajuan serta kuasa yang luar biasa. Tyson membuat debut profesional pada tahun 1985. Hanya setahun kemudian, dunia dikejutkan apabila Tyson menewaskan Trevor Berbick untuk merangkul gelaran WBC Heavyweight pada November 1986. Ketika itu Tyson baru berusia 20 tahun. Dia bukan sekadar menjadi juara, Tyson kemudiannya menyatukan gelaran WBC, WBA dan IBF lalu menjadi undisputed heavyweight champion dunia. Dalam tempoh tersebut, ramai lawannya tumbang melalui knockout yang begitu pantas sehingga Tyson dianggap antara petinju paling menakutkan dalam sejarah dunia tinju. Tetapi seperti kisah kejayaan yang lain, zaman kegemilangan Tyson akhirnya mula runtuh. Pada tahun 1990, Tyson mengalami kekalahan profesional pertamanya apabila tewas kepada James Buster Douglas di Tokyo. Kekalahan itu mengejutkan seluruh dunia tinju kerana Tyson ketika itu dianggap hampir mustahil untuk dikalahkan. Kemudian datang pula masalah yang lebih besar dalam hidupnya. Pada tahun 1992, Tyson disabitkan kesalahan rogol dan dijatuhi hukuman penjara. Dia menghabiskan hampir 3 tahun di penjara sebelum kembali ke dunia tinju. Tyson berjaya membuat comeback dan kembali menjadi juara, tetapi kerjayanya terus dipenuhi kontroversi. Salah satu yang paling terkenal berlaku pada tahun 1997 ketika pertarungan menentang Evander Holyfield.